Semua institusi termasuk rumah ibadat perlu dilatih dengan latihan asas bantuan pernafasan kecemasan atau CPR kepada para pekerja. Pengarah Hospital Pakar Al-Islam Dr. Ishak Mas'ud berkata praktikal tersebut dapat menjadikan setiap individu peka dan bersedia jika berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Dr. Ishak memaklumkan pendedahan tersebut perlu diberi perhatian khusus susulan terdapat kejadian di tempat awam dan di masjid seperti kes khatib yang rebah ketika menyampaikan khutbah namun tiada tindakan kecemasan dapat dilakukan. Pada saya itu satu yang agak serius sebab kita katakan dari segi apa kita katakan ilmu tu ada. Kenapa tidak diaplikan? Tak kalah dalam seluruh masjid yang kehadiran beratus dalam semayang itu tak ada pun yang tahu. Itu saya rasakan tidak patutlah begitu. Jadi everybody. Jadi dalam keluarga tu mesti ada seorang misalnya yang ketahui. Jadi kita katakan insya-Allah itu je lah. Beliau berkata demikian selepas program Hari Terbuka Masjid Negara menerusi Karnival Al-Islam di Ibu Negara siang tadi. Antara program yang berlangsung adalah program kesihatan termasuk pemeriksaan kesihatan, derma darah dan program kesedaran CPR. Sekiranya ada perkara yang berlaku di supermarket ke di mana-mana, kalau kita ada pengetahuan ni, kita boleh tolong dia orang insya-Allah dengan apa yang doktor-doktor dah beritahu pada kita. Jadi kalau kita yang ada ilmu ni, kita sampai kepada orang macam kita ada grup macam kelas duha ke apa kan. Kita buat satu program untuk dia orang. Okey, kita belajar CPR dekat Masjid Negara. Dan itu kita akan buatkan di sana untuk tunjukkan dia orang macam mana. Tapi tak adalah sampai nak kita nak bagi dia orang pernafasan tu kan, cuma CPR saja. Langkah tersebut dilihat sebagai usaha penting bagi memastikan masyarakat lebih bersedia menghadapi kecemasan serta mengurangkan risiko kehilangan nyawa sebelum bantuan perubatan profesional tiba.